Hai guys, saya akan berkongsikan 4 tips dalam membina networking terutamanya kepada pelajar lepasan SPM dan graduan-graduan yang dalam mencari pekerjaan. Tips yang pertama, optimumkan profil LinkedIn dalam mencari pekerjaan. Apa itu LinkedIn? LinkedIn adalah platform profesional yang amat penting dalam dunia pekerjaan pada masa kini, terutamanya bagi graduan yang telah tamat pengajian dalam bidang-bidang tertentu. So, ada beberapa langkah yang dapat membantu anda untuk mengoptimumkan profil LinkedIn untuk mencari pekerjaan, terutamanya dalam aspek networking. Yang pertama, gambar profil mestilah berbentuk profesional. Ini kerana gambar profil anda adalah perkara yang pertama yang akan dilihat oleh orang lain, terutamanya company yang kita nak mohon kerja. So, pastikan gambar profil yang digunakan adalah profesional dan sesuai dengan industri yang diceburi. Sebaiknya, gunakanlah latar belakang yang bersih dan jangan memakai pakaian terlalu santai dan crowded, mata memandang. Kerana ini adalah akan memberi kesan pertama kepada bakal majikan dan rakan-rakan dalam jaringan anda. Yang kedua, tajuk profil yang menarik dan jelas atau headline. LinkedIn adalah tempat yang penting untuk anda menggambarkan siapa anda dan apa yang akan anda ceburi dalam posisi kerja tersebut. Sebagai lepasan graduan, pastikan anda menekankan jurusan atau bidang yang anda minati. Contohnya, anda merupakan lepasan graduan sarjana muda kejuruteraan mekanikal. Jadi, anda mencari peluang pekerjaan dalam reka bentuk dan penghilangan. Elakkan daripada hanya menulis lepasan graduan kerana ia menjadi kurang menarik dan tidak spesifik. Yang ketiga, ringkasan profil yang menyatakan nilai anda. Bahagian ringkasan summary adalah tempat anda menjelaskan secara lebih terperinci tentang diri anda. Gunakan peluang ini untuk menunjukkan apa yang anda pelajari semasa di universiti, terutamanya kemahiran yang anda kuasai, yang relevan dengan pekerjaan yang sedang dicari. Selain itu, pengalaman praktikal di suatu tempat ataupun projek yang anda telah lakukan. Listkan juga keinginan dan matlamat kerjaya anda. Ringkasan ini akan menjadi lebih menarik dan memberi gambaran yang jelas siapa anda serta mengapa company itu patut menghubungi anda, apa kelebihan atau pengalaman yang anda ada. Yang keempat, tunjukkan pengalaman kerja dan latihan industri. Jika anda telah menjalani latihan industri di sesebuah company ataupun jabatan kerajaan, senaraikan pengalaman tersebut dengan jelas serta senaraikan tugas yang telah dilakukan, kemahiran dipelajari serta penyampaian yang relevan. Jika anda belum ataupun mempunyai pengalaman kerja formal, sebutkan pengalaman kerja sambilan ataupun projek universiti yang telah anda lakukan, ataupun kerja sukarela yang menunjukkan ciri-ciri kepimpinan, kerjasama dalam pasukan dan kemahiran lain yang berguna dalam dunia profesional. Yang kelima, kemahiran dan kepakaran. LinkedIn membenarkan anda untuk menambah kemahiran dalam pelbagai bidang. Pilih kemahiran yang relevan dengan kerjaya yang anda minati dan pastikan ia mencerminkan kompetensi utama anda. Sebagai contoh, kemahiran teknikal dari aspek Excel, reka bentuk 3D, pengaturcaraan, kemahiran sosial, komunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah. Pastikan kemahiran yang tersenarai ini dapat disahkan oleh rakan ataupun pensyarah anda dengan memberi endorsement kepada anda. Ini akan memberikan bukti yang lebih kuat tentang kemahiran yang anda miliki bagi menyokong untuk anda mudah untuk memperolehi posisi tersebut. Yang keenam, membangun rangkaian profesional networking adalah kunci kejayaan di LinkedIn. Sediakan ruang untuk menghubungi dan berhubung dengan orang lain di industri anda. Yang ketujuh, hubungi rakan universiti iaitu dengan mencari alumni yang telah bekerja di syarikat yang anda minati dan belajar daripada mereka. Ikuti profesional ataupun syarikat
dalam bidang yang anda minati untuk mendapatkan maklumat terkini, peluang pekerjaan, perkembangan industri, bergabung dengan kumpulan LinkedIn, iaitu anda menyertai kumpulan yang berkaitan dengan bidang yang anda bincangkan, berkongsi pengalaman dan membina hubungan profesional. Hubungan yang tulen dengan orang lain bukan sekadar meminta pekerjaan, tetapi ia adalah proses untuk anda, terutamanya daripada lepasan graduan yang telah tamat pengajian, bertukar pengetahuan dan saling memberi sokongan. Seterusnya, anda jangan lupa minta dan berikan sokongan, iaitu recommendation. Adalah satu lagi cara untuk meningkatkan credibility di LinkedIn adalah dengan mendapatkan recommendation daripada pensyarah, majikan atau rakan sekerja. Mereka akan boleh membantu anda dengan memberi ulasan tentang keupayaan dan sikap profesional anda yang boleh menarik perhatian bakal majikan anda. Sama juga berikan recommendation kepada orang lain sebagai tanda penghargaan. Ini bukan saja menunjukkan kemurahan hati anda, tetapi ia juga dapat meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan ulasan balas daripada orang lain. Tips kedua dalam networking adalah menyertai acara syarikat. Acara syarikat merupakan salah satu strategi penting dalam membina rakaian profesional, terutamanya bagi graduan dan individu yang baru memasuki dunia pekerjaan. Contohnya acara syarikat seperti mengikuti seminar, persidangan, pameran, hari kerjaya, bengkel yang dianjurkan oleh syarikat ataupun organisasi tersebut. Ini merupakan satu platform yang dapat berhubung dengan profesional industri, membuka peluang pekerjaan dan memperluaskan ilmu pengetahuan. Bagaimana anda menyertai acara syarikat yang dapat membantu membina networking? Yang pertama, ia adalah merupakan peluang berhubung dengan profesional industri. Contohnya, acara syarikat memberi peluang untuk graduan berinteraksi secara langsung dengan pakar profesional dalam industri yang berkaitan. Anda juga dapat bertemu dengan pengurus dan eksekutif syarikat yang berpotensi memberi peluang pekerjaan. Ini adalah peluang untuk memperkenalkan diri, berbincang mengenai bidang yang anda minati serta memahami lebih lanjut tentang trend ataupun cabaran dalam industri tersebut. Seterusnya, ia juga dapat menjadi rujukan dan mentor. Dalam banyak acara, terdapat peluang untuk menemui mentor atau individu berpengalaman yang boleh memberi nasihat tentang perjalanan kerjaya. Mereka boleh memberi panduan dalam memilih laluan kerjaya serta memberi tips tentang bagaimana untuk berjaya dalam industri tersebut. Acara syarikat juga seringkali melibatkan sesi pembelajaran seperti seminar, bengkel dan ceramah yang disampaikan oleh pakar industri. Ini adalah peluang untuk memperolehi pengetahuan terkini, mempelajari teknik ataupun teknologi baru serta memperbaharui kemahiran yang diperlukan dalam pekerjaan. Acara ini juga dapat memberi ruang untuk kita bertanya dan berinteraksi dengan mereka dan memperdalamkan ilmu pengetahuan tentang pemahaman mengenai sesuatu topik itu. Dengan menyertai acara syarikat, peserta akan dapat lebih memahami dengan lebih mendalam tentang ekosistem industri tersebut dengan lebih meluas. Acara seperti pameran ataupun persidangan seringkali menampilkan lebih dari satu syarikat ataupun profesional daripada pelbagai latar belakang. Ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang peluang dan cabaran dalam bidang tersebut. Peluang kejayaan tidak diiklan secara terbuka, terutamanya daripada syarikat-syarikat yang besar, syarikat-syarikat yang terkemuka, lebih suka mencari calon melalui rangkaian ataupun acara profesional berbanding iklan pekerjaan secara open. Melalui pencari kerja dapat berinteraksi terus dengan pengurus sumber manusia yang boleh membuka peluang untuk temuduga ataupun peluang kerja secara langsung. Kita juga perlu kena pasti keperluan company. Dengan berhubung terus dengan syarikat, anda dapat mengetahui dengan lebih jelas apa keperluan mereka terhadap calon pekerja.
Ini memberikan maklumat berharga yang boleh digunakan untuk menyesuaikan permohonan pekerjaan ataupun kemahiran yang perlu dipertingkatkan. Menyertai acara syarikat juga adalah strategi yang sangat berkesan untuk membina rangkaian profesional anda. Selain ia memberi peluang untuk berhubung dengan industri dalam company tersebut, ia juga membuka pintu kepada peluang pekerjaan dan kemahiran serta memperkenalkan diri dalam persikaran yang lebih luas. Dengan komitmen dan persiapan yang baik, acara syarikat dapat menjadi platform yang amat berharga untuk anda membina kejayaan dan memperluaskan jaringan profesional. Tips yang ketiga iaitu hubungi alumni. Gunakan platform alumni yang rasmi. Banyak institusi pendidikan menyediakan platform ataupun kelompok alumni. Sertai grup ini untuk berhubung dengan bekas pelajar yang mungkin bekerja dalam industri ataupun syarikat yang sama dengan bidang kejayaan yang anda minati. Jalinkan hubungan juga melalui media sosial seperti LinkedIn ataupun Facebook untuk mencari alumni dari universiti ataupun institusi pendidikan anda. Anda boleh juga menghantar mesej ringkas dengan memperkenalkan diri anda dan menyatakan niat untuk berbual ataupun mendapatkan khidmat nasihat dalam bidang kerjaya. Tanyakan juga tentang peluang kerjaya dan mentor. Selain mencari peluang pekerjaan, tanyakan juga kepada alumni jika mereka boleh memberikan bimbingan ataupun mentor kepada anda. Mereka biasanya lebih bersedia ataupun open untuk membantu jika mereka merasa anda ada hubungan yang sama dengan mereka berdasarkan latar pendidikan yang sama. Dengan menghubungi alumni, anda bukan saja boleh membina rangkaian profesional tetapi juga dapat khidmat nasihat dan peluang yang mungkin tidak dijumpai secara terbuka. Tips yang terakhir sekali adalah temuduga maklumat ataupun informational interview adalah perbualan yang dilakukan dengan seseorang yang bekerja dalam bidang ataupun industri yang anda minati dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Langkah yang pertama, anda perlu kena pasti orang yang tepat iaitu dengan mencari individu yang berpengalaman dalam bidang ataupun syarikat yang anda minati melalui platform LinkedIn, kumpulan alumni ataupun kenalan dalam rangkaian profesional anda. Seterusnya, persiapkan soalan yang relevan. Contohnya sediakan soalan yang fokus ke arah industri, cabaran yang dihadapi dalam pekerjaan, kemahiran yang diperlukan dan peluang dalam bidang tersebut. Elakkan bertanya soalan yang berkisar tentang peluang pekerjaan yang spesifik di syarikat mereka. Yang ketiga adalah jaga etika profesional. Pastikan anda menghormati masa orang yang anda temuduga dan jaga komunikasi dengan baik. Mulakan perbualan dengan memperkenalkan diri dan tujuan anda dan pastikan anda mengucapkan terima kasih selepas berakhir sesi temuduga. Dengar lebih banyak daripada bercakap. Fokus pada mendengar pengalaman, nasihat dan pandangan orang yang anda temuduga. Ini adalah peluang untuk mempelajari lebih banyak cabaran, peluang dan trend yang berlaku dalam industri. Melalui temuduga maklumat, anda akan dapat pandangan berharga dan memperluaskan rangkaian profesional tanpa fokus semata-mata kepada mendapatkan pekerjaan tetapi juga kepada perkembangan kejayaan jangka masa panjang anda.